Assalamualaikum. Selamat pagi tuan-tuan. Okey. Sekarang ni jam lebih kurang lagi 10 minit pukul 7 pagi. Saya nak tengok telur itik. Ada berapa biji? Okey. Yang ni ada 2 biji. Lagi tak? Oh, ada sebelah sana. Tuan-tuan nampak. Ada satu. Okey. Ada 3 biji je tuan-tuan. Apa sebab ya? Itik dah kurang bertelur. Itik ada 10 ekor. Mungkin 2 ekor di kedal pasti jantan. Paling kurang pun ada 7 ataupun 8 biji. Ada petua tak tuan-tuan? Ataupun tuan-tuan tahu ke macam mana nak bagi itik ni banyak bertelur? Telur apa? Dia dah telur dah bagi. Tapi macam ni lah hasil. 3 biji, 2 biji sehari. Okey, kalau tuan-tuan tahu petua ataupun cara untuk menggalakkan itik telur, bolehlah kongsi dengan saya. Komen kat bawah. Okey. Assalamualaikum. Terbaik.